Pertama, pengisytiharan agihan keuntungan tidak selaras dengan kehendak Akta Tabung Haji. RCI mendapati agihan keuntungan sebelum 2018 tidak mencerminkan prestasi kewangan sebenar tabung haji dan melanggar Akta Tabung Haji yang mensyaratkan aset perlu melebihi liability, termasuk kumpulan dana pendeposit. Penyata kewangan telah dimanipulasi bagi menunjukkan keuntungan yang tinggi dan memanipulasi penilaian aset di luar penyata kewangan diaudit menggunakan kaedah Realizable Asset Value RAV. Manipulasi ini dibuat bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan tinggi melalui satu, penggunaan perakaunan kreatif, creative accounting. Dua, pelanggaran standard perakaunan Malaysian Financial Reporting Standards. Ketiga, perubahan polisi rosot nilai yang tidak memberi gambaran adil dan benar.